macam mana nak steamkan susu. So dalam video kali ini aku akan try untuk breakdown step by step betul-betul daripada mula kita start steamkan susu. The main component dia selain daripada double espresso or an espresso shot daripada coffee machine, main component yang nombor 2 yang paling utama ialah dia punya susu. Ada banyak jenis dan banyak brand apa semualah. So sebenarnya apa yang membezakan diorang ialah daripada segi dia punya buatan dia, maknanya dia punya resepi, bahan-bahan dia yang ada di dalam susu tersebut. So untuk yang UHT ni kebiasaannya less creamy, kurang berlemak, kurang creamy berbanding fresh milk yang macam ni. So this one is fresh milk. Yang tutup oren ni pun is memang korang dah tahulah, memang dia fresh milk juga. So biasanya yang higher fat percentage dia akan lebih creamy, lebih berlemak lagi lah. And then yang paling penting selain daripada dia punya fat content, dia punya protein content is kesesuaian dia dengan jenis biji kopi ataupun dengan jenis coffee bean yang korang serve di kafe-kafe korang. So boleh beli bermacam-macam jenis susu ni yang ada di pasaran yang berbeza brand apa semua ni, berbeza protein content dan juga berbeza fat content. Korang boleh try pertama iaitu pada suhu bilik ataupun suam. Kedua masa dia sejuk. Yang ketiga selepas dia dah dipanaskan. So any reaction yang kita give to the susu, macam kita kocakkan dia, kita goncangkan dia, so tu akan menghasilkan reaction di mana susu tu akan ada foam, akan ada buih. So that gives a little bit texture. Tu memberikan texture yang berbeza bila dia diminum. So daripada segi perbezaan texture itulah memberikan impression of taste yang berbeza juga berbanding yang flat tadi tu, yang biasa yang kita terus minum daripada peti ais. This one is alternative milk. So dalam coffee, alternative milk pun ada banyak jenis. This one is oat milk. Oat milk, lepas tu kita ada almond, kita ada coconut milk, ada bermacam-macam jenis alternative milk yang bukan daripada dairy. Ada setengah alternative milk yang formulation dia kurang sesuai dengan coffee. So that's why bila kurang sesuai dengan coffee, maybe kita steamkan susu alternatif tu tak dapatlah foam yang cantik. In general, disebabkan dia punya protein dan dia punya fat, especially fat lah kalau untuk alternative milk ni, berbeza sedikit. Usually is much lower, lebih rendah berbanding fresh milk ataupun UHT. So walau bagaimanapun kita buat dia punya steam tu, dia maybe ada foam tapi dia takkan bertahan lama berbanding fresh milk. So fresh milk is always the best and the first option. But kita tengok juga kalau berniaga street, di tepi jalan kan, ataupun berniaga di kafe, yang tu akan mempengaruhi of course kita punya pilihan bahan mentah.